Kes buli hingga hilang nyawa. Kes buli hingga gegar otak. Kes rogol bergile-gile. Dan terbaru, kes tikam. Sekolah ajar kita untuk sayangi kawan. Tapi realitinya, kawan tu lawan. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Alright, baru-baru ni kecoh pasal buli. Tahun ni je dah banyak sangat pasal buli. So, sebelum kita sembang lebih jauh, jom kita faham dulu. Buli ni sebenarnya apa? Ramai orang ingat yang buli ni sekadar kena pukul, kena tolak, kena sambung air sabun dekat dom, baru dikira buli. Ini pun buli ni. Orang nak buat konten, dia lalu. Alright, so buli ni ada banyak jenis. Buli fizikal, buli verbal, buli social, and then buli cyber. Buli fizikal ni obvious tumbuk, sepak, terkajang, tolak, semua benda tu, rampas benda tu, semua buli fizikal. Buli verbal ni ejek, sindir, panggil nama pelik, body shaming, mak kau hijau, bapak kau hijau, itu. Buli social pula ramai tak sedar. Contohnya, kau sebarkan gosip, kau buat grup, tak masukkan orang ni, lepas tu kau bahan orang ni. Itu buli social. Buli cyber pula, macam korang lah, netizen. Komen benda-benda pedas, kritik, condemn, troll, jadikan orang tu bahan lawak dekat online. Itu buli cyber. Dan benda ni semua, bila dibuat berulang-ulang, lama-lama dia bukan jadi sekadar gurauan. Dia jadi racun. Racun yang perlahan-lahan makan jiwa orang. Aku pernah tengok depan mata aku sendiri, kawan aku, jenis diam, selalu duduk dekat belakang kelas. Sebab dia ni jenis yang memang tak pandai nak lawan. Budak-budak lain semua suka bahan dia. Setiap hari ada je yang bahan dia, yang ejek dia. Kau ni baju kau kotor lah. Kau ni bau longkang lah. Benda kecil ke? Tak, duk. Kau mungkin rasa benda tu lawak. Tapi cuba bayang. Setiap hari orang cakap macam tu, depan orang ramai, malu. Budak ni nak ketawa pun sebab benda lah tu gurauan. Budak ni nak ketawa pun, tapi dalam hati, dalam kepala otak dia, ada suara yang akan cakap, mungkin betul. Aku memang tak layak ada kawan. Kalau dah sampai tahap macam tu, dia akan start menjauh. Dia dah tak datang sekolah, dia padam semua media sosial dia. Lepas tu, dia hilang. Time tu mesti orang akan tanya, kenapa dia ni hilang kenapa dia ni murung Padahal, dia murung sebab kau. Sebab gelak kau, sebab gurauan kau. Dan part yang paling kelakar, bila pembuli ni kantoi, dia mesti cakap apa? Alah, kita orang main-main je. Kita orang gurau je. Main-main Main-main kepala otak kau. Main tu, tu main. Bola sepak tergajang bola, itu main. Dekat padang, dekat taman permainan, itu main. Bukan perasaan orang. Sebab orang kata apa ni? Pick up line kan? Nak main dekat taman permainan, bukan kat sini. Kat sini ada hati dan perasaan. And then masalahnya, budaya kita ni suka sangat menormalisasikan buli. Kalau asrama, kita panggil ragging. Kalau grup, kita panggil gurauan. Kalau online, kita panggil konten. Mangsa buli. Semua ni nak sedapkan nama je. Padahal benda tu sama je. Menyakiti orang untuk nampak engkau lebih besar daripada orang lain. Itulah buli. Sekarang kita tengok berita. Kes buli ni makin menjadi-jadi. Budak sekolah kena pijak sebab tegur pembuli. Budak universiti trauma sebab dibuli senior. Budak perempuan mati sebab tekanan. Kes Zarah mati dibuli. Kes pelajar Johor dibuli sehingga gegar otak. Kes tingkatan 3 dirogol bergile-gile. Dan yang terbaru, kes tingkatan 4, pelajar tingkatan 4 ditikam hingga meragut nyawa. Setiap kali keluar kes macam ni, netizen marah. Tapi tak lama, 2 hari, 3 hari, senyap. Lepas tu bila ada kes baru, kita ulang skrip yang sama.
Harap pihak kuasa ambil tindakan. Sedih tengok budak-budak zaman sekarang ni. Tapi yang komen tu, kadang-kadang dia pun jenis yang suka troll orang dekat TikTok, suka bahan orang, suka jadi netizen. Lawak kan? Kita marah pembuli, tapi kita sendiri suka troll orang lain dekat online, dekat chat, dekat komen. Double standard tu kadang-kadang kan lebih ngeri daripada bully tu sendiri. Right? Kau tahu tak kenapa bully ni bahaya sangat? Sebab dia takkan berhenti dekat fizikal. Dia tinggal dalam kepala. Lama. Mangsa bully ni, bila dia besar, dia masih lagi rasa diri dia rendah. Dia tak percaya orang lain ni sayangkan dia. Dia fikir semua orang akan ketawakan dia. Itulah trauma. Dan trauma ni tak hilang macam luka dekat tangan. Dia tinggal dalam jiwa. Dan pembuli pula kebanyakannya tak ada rasa bersalah. Sebab dari awal lagi orang sekeliling dah normalisasikan dia. Budak tu kasar sikit je tapi dia baik. Doh. Kalau tangan dia ringan, mulut dia jahat, itu bukan baik. Itulah namanya bully. So kalau kau rasa benda ni kecil, cuba fikirkan balik. Berapa ramai budak yang hilang keyakinan sebab ejekan orang lain. Berapa ramai pula yang trauma sampai tak nak sekolah. Berapa ramai yang tak sempat nak minta tolong. Bully ni bukan isu sekolah. Bully ni isu kemanusiaan. Dan kalau kita terus anggap, alah, biasalah tu, sampai bila-bila pun, biasalah itu tu yang akan terus bunuh orang perlahan-lahan. Jadi start hari ni, kalau kau nampak orang dibuli, jangan diam. Kalau engkau pernah bully orang, minta maaf. Kalau engkau mangsa, kau kena ingat yang kau bukan lemah. Engkau cuma dikelilingi oleh orang-orang yang tak cukup sifat kemanusiaan. Bully ni bukan satu bahan lawak. Daripada gelak, boleh jadi luka. Dan daripada luka, boleh jadi trauma. Jangan tunggu dah jadi tragedi, baru kita nak peduli. Bully takkan berhenti kalau kita masih lagi anggap benda ni normal. So guys, sampai sini saja video untuk kali ini. Thank you sebab dah layan sampai habis. Aku bukanlah hebat dalam kata-kata, cuma sekadar bagi nasihat dan pandangan saja. Aku Zaidi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen and subscribe mana yang belum subscribe. Dan yang paling penting, hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini. Okay? Jumpa di next video. Assalamualaikum. Ciao.